Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang saya akan ajar cara nak buat UGC content menggunakan Creative Agent. Okay, kenapa kita nak buat UGC content dekat Creative Agent? Sebab cara dia senang je, tak perlu nak prompt langsung. Okay, so first kita pergi ke creativeagent.com. Tengok di sebelah kiri ni ada tools, so klik dekat tools. Sebelah kanan ni ada content, klik dekat UGC content. Okay, so sekarang kita ada 7 template, ada food review, selfie, selling, car talking, mirror selfie, reaction to comment style dengan social media live. Okay, so nanti kita akan tambah lagi lah template-template lain. For now kita pakai yang ada dulu. So let's say kita nak buat food review. Okay, so first kita perlu letak watak ataupun avatar ataupun karakter. Kat sini kita letak produk. Tak kisahlah baju ke, makanan ke, atau kedai ke kan. Okay, so first kita letak watak kita. Okay, so katakanlah kita nak guna watak orang ni lah, lelaki ni. Okay, lepas tu produk kita nak guna, nak buat kuih raya lah. So dah nak raya ni, so kita nak buat lelaki ni promote kuih raya ni lah. Okay, gambar kuih raya ni saya ambil dekat Google je lah. Okay, tekan next. Okay, yang ini adalah optional. Dia bukannya wajib lah, so tak perlu isi pun tak apa. Tapi kalau ada extra konteks kita nak bagi, contoh macam kita nak certain background, ataupun kalau baju kan, baju kalau kita kosongkan biasanya dia akan pegang je lah baju tu seolah-olah macam promote. Tapi kalau kita nak dia pakai baju hoodies ke apa ke, boleh tulis lah wearing the clothing, contoh. Okay, alright, so ataupun cakap bahasa Melayu lah, dia pakai baju tu contoh. Okay, so untuk case kita sekarang, kita nak orang ni promote kuih raya. Okay, so kita nak dia pakai baju Melayu lah. Pakai baju Melayu warna hijau katakan. Okay, lepas tu kita nak dia dalam rumah kampung. Dalam rumah kampung di pagi hari raya. Lepas tu kita nak ada dekorasi ketupat gantung dan lampu raya. Okay. Okay, ni contoh Lepas tu kuih tadi gambar dia tak ada dalam balang ke apa, so kita bagilah nampak proper sikit. Kuih dalam balang kaca. Okay, so nampak cantik sikit. Okay, atas meja lah. Kuih dalam balang kaca atas meja. Okay, next. Okay, so tekan next lagi. Okay, so dia akan buat 3 gambar. Yang pertama dia akan buat gambar untuk hook. Yang kedua dia akan buat gambar untuk product highlight, dan ketiga dia akan buat gambar untuk CTA, iaitu call to action. Okay, dan setiap gambar ni lepas dah siap, kita hanya perlu tekan generate sahaja untuk dia jadi video lah. Okay, so for now kita generate dulu. So sekarang kita tunggu gambar yang pertama siap. Okay, so kita nampak dia dah generating. Okay, so dalam masa lebih biasanya ambil masa dalam 1 minit lah. Okay, so kita tunggu dia siap. Lepas dah siap gambar pertama, dia akan buat gambar kedua dan seterusnya lah. Okay, okay, so kita nampak gambar yang pertama dah siap. Sekali dengan dia terus automatic buat prompt untuk dijadikan video. Okay, so prompt ni akan digunakan untuk video yang kita akan generate nantilah. Kalau prompt ni kita nak ubah, kita boleh edit. Okay, so kita boleh ubah lah. So katakanlah kita nak orang ni makan biskut ni ataupun kuih ni. Okay, so dia tulis kat sini, a handheld selfie close up in a kampung house on Raya morning wearing a green baju Melayu leaning toward the camera with a surprise wait for the expression while holding one kuih raya close to the light and keeping the glass of jar, bla 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 bla. Okay, so kita ubah sikit lah. Alright, holding kuih close to the lens. Okay, so kita cakap lah dia eating the kuih raya ataupun ataupun eating the kuih raya ataupun biskut. Tak apalah, kuih raya lah, faham lah tu kan. Okay, eating the kuih raya. Alright, so dia akan cakap, dialog ada kat sini, kalau suka dapat biskut ranguan segar, tengok ni. Okay, so okay lah, kalau kita nak ubah apa dia cakap, kita ubah je dekat sini. Kalau tak ada apa nak ubah dah, kita tekan generate untuk dia start generating video lah. Biasanya ambil dalam around 3 minit lah, lebih kurang 3 hingga 5 minit. Okay, so sementara tu kita tengok gambar kedua pun dah siap. Alright, ini adalah prompt yang dia auto generate. Okay, kalau tak ada apa-apa nak ubah,
boleh klik generate. Kalau nak tambah voice over ke apa, boleh edit dan tambah lah. Okay, kita generate dulu. Okay, gambar yang ketiga pun dah siap ni, baru siap. Okay, so ini gambar call to action lah. So dia akan cakap kalau nak try biskut semperit ni, aku letak link kat bawah, check dulu pun tak apa. Okay, katalah kita nak letak nombor telefon WhatsApp supaya orang nak order. Okay, kalau nak order tu kalau nak order biskut semperit ni, aku WhatsApp aku. WhatsApp aku. Okay, tulis nombor telefon lah. Okay, sekarang saya masuk nombor telefon saya dulu. Tapi kalau nak nombor telefon ni, dia banyak nombor. Kalau kadang dia boleh lari sikit sebutan itu. Kalau nak betul jadi, saya dah test banyak kali. Okay, ini cara paling berkesan. Kita tulis macam ni lah. Kita tulis eja lah. 03114752. Right? Okay. So, then click generate. Okay, so sekarang kita tunggu siap je. So, yang pertama akan siap dululah sebab kita klik dia dulu. Yang kedua, yang ketiga. Kita nampak cantik gambar ni. Watak pun jadi perfect. Sama. Okay, kadang dia boleh terlari sikit. Biasalah AI ni belum perfect lagi. Tapi, most of the time, watak dia jadilah. Jadi ngam lah dengan yang asal tu. Cuma bila kita video kan tu, kadang dia terlari sikit lah. Itu biasalah dekat mana AI platform. Somehow, yang ketiga dah siap dulu. Okay, so kita dengarkan. Okay, on suara. Kalau kau nak order biskut semperit ni, WhatsApp aku 0113111472. Okay, nampak kalau kau nak order biskut semperit ni, dia sebut perfect Okay. So macam saya cakap tadi, tips dia adalah eja. Eja semua nombor ni. Jangan tulis nombor dia. Kalau tulis nombor banyak-banyak, dia boleh terplay out lidah dia sikit lah. Okay, so yang pertama ni yang belum siap. Okay, nombor 2 dah siap dulu. Kita dengar. Okay, ini adalah produk highlight So, style macam ni lah. Okay, kalau nak ubah dia punya pergerakan, boleh ubah dekat prompt ni lah. And then generate. Okay, video pertama dah siap. Kita tengok. Kalau suka dapat biskut rangup segar, tengok ni. Kalau suka dapat okay, so kadang-kadang jadi tak elok sikit lah ni. Tapi okey lah, dia ikut jugalah apa prompt kita cakap. Ya, biasanya dia akan jadi semua je. Okay, so itu contoh lah Okay, sekian dari saya. Itulah cara nak buat UGC Tools menggunakan Creative Agent. So mudah lah, tak payah prompt langsung ataupun just bagi tambah konteks sikit je. Tu tak dikira prompting pun lah. Dia kira macam kita bagi tahu je apa kita nak sikit lah. Macam tu. Okay, terima kasih.